time untuk upgrade saya punya server baru. Sebelum saya jawab soalan tentang apa yang kita boleh buat dengan NAS ataupun Network Attached Storage, bagi saya pasang dulu NAS ni. Ni Synology sponsor saya. Dia orang belanja saya sekali 4 keping hard disk 16TB. Unit NAS kat saya ni ada 8B, tapi saya guna 4 saja dulu lah. Sebab ini je yang ada hard disk. Kalau masa depan saya nak upgrade, just tambah je. Nak pasang simple, kita just buka bracket untuk hard disk kita ni. Tepi dia tu macam ada locker dia tu. Dia punya kunci, cabut duduk belah, lekapkan hard disk kita dan kunci. Ini tak perlu pakai skru. Kita just snap dua-dua belah, secure dah tu. Dan ulanglah buat untuk semua hard disk. Kemudian slotkan terus kat dalam kita punya bay tu. Simple kan? Teklak, kunci kan. Kat belakang model ni kita nampak expansion port, beberapa LAN port, siap dengan 10 gigabit punya network, dan ada USB port. Yang ini expansion port lagi. NAS ni saya simpan kat kabinet, sambung dengan router, dan nak cari dia senang. Find Synology.com. Nanti kita akan jumpa IP address. Bila dah access, kita kena set up sekejap. Simple je, dia dah guide setiap proses. Lepas install, tunggu dia restart dan kita dah boleh access dia punya operating system. Kalau sebelum ni, model NAS yang saya gunakan adalah DS923 Plus. Dia storage yang ada 4B. Okay, semua-semua ni saya dah letak hard disk. Cuma hard disk ni tak adalah besar. Dia dalam ni 8TB. Yang baru tu satu keping ni 16. Yang ini 8888. Mana masuk ni? Disebabkan saya pakai 4 hard disk, saya nak gunakan RAID 10. Dia bermaksud 2 hard disk yang kita parallelkan, dua-dua. Jadi speed akan laju dan ada redundancy. Kalau ada hard disk rosak, data kita selamat. Cuma dapat separuh je lah daripada total capacity. Dari 60TB, saya dapat 30TB. Sekarang, saya nak pindahkan semua file dekat NAS lama ke NAS baru saya ni. Dekat NAS lama, saya gunakan shared holder sync. Dekat NAS baru, saya gunakan rsync. Dan saya tinggal nak tunggu sampai semua file berjaya dihantar ke NAS baru. Bila dah settle, saya buka file session, akan nampak ni file dia semua. Ok, itu setup NAS yang fokus pada storage lah. Tapi macam-macam lagi saya boleh buat sebab CPU resource tu banyak lagi. Saya punya RAM ada banyak kosong, CPU resource pun baru guna berapa persen je. Kalau kita compare NAS saya lama ni, DS923, CPU dapat 2 core, RAM dapat 4GB. Yang baru DS1823SS ni, saya dapat 4 core CPU dan RAM dia 8GB. Satu benda saya boleh buat adalah jadikan NAS saya ni sebagai host untuk maybe sistem yang saya develop dekat rumah. Kita punya hub untuk IoT. Macam dekat tepi meja saya ni, saya gunakan Raspberry Pi untuk jadi hub sistem solar dengan kebun. Tapi saya nak NAS saya tu yang jadi server dia. So saya boleh gunakan Container Manager ataupun Docker. Saya install Node-RED sebab saya program ni guna Node-RED. Okay, mana ni? Node-RED, saya tekan download. Download ni untuk dapatkan dia punya image. Bila dah habis download, dah ada image tu, kita boleh run. Ini kira install lah. Install pada saya punya NAS. Dah habis install, saya gunakan port 1880 dan saya boleh access saya punya Node-RED. Saya boleh program lah sini. Itu pun satu. Kita boleh install beribu aplikasi lain. Lagi-lagi kalau pakai Docker, senang. Kita just masuk, pasang, run. Pasang run macam install app kat kita punya handphone dia. Selain tu, kita boleh jadikan NAS kita ni sebagai virtual machine. Untuk testing ke, nak develop app ke, ataupun nak guna spesifik software yang boleh run pada spesifik OS contohnya. Kita try pergi ke Virtual Machine Manager. Okay, itu ada host satu, Virtual Machine, tak ada apa-apa lagi install. Saya pergi ke Virtual Machine, create. Saya nak Microsoft boleh, saya nak pakai Linux lah. Next. Okay, next. Saya namakan test Linux. CPU saya nak pakai 2 core lah. Memory daripada 8, saya ambil 4 lah, separuh. Next. Untuk storage dia saya bagi dalam 100GB cukup. Next. Ini pun next. Untuk ISO saya dah download Ubuntu. Okay, select. Next. Lepas tu install. Nanti kita nampak dekat dalam list ni kita punya virtual machine yang kita dah gunakan Linux. Saya hidupkan dia, turn on. CPU dah naik, host memory nampak tu dah guna separuh dah. 4GB kita set tadi kan. Sekarang kita boleh connect lah dengan kita punya virtual machine. Dia macam ada komputer yang kita masukkan dalam NAS.
Alright, ini step kita install OS macam biasa. Tunggu sampai habis. Ini dia, Ubuntu. Inilah dia virtual machine. Macam-macam fungsi dia. Kita nak test programming boleh dalam ni, nak test install benda boleh, nak guna macam komputer biasa pun boleh. Contoh macam saya play video ni kan, cuma tak praktikal lah nak play video guna virtual machine. Saya just nak tunjuk dia punya kemampuan sahaja. Alright, ni kalau tengok resource monitor ni, nampak RAM saya dah guna 66%, CPU guna 26. Kalau kita tak perlukan benda-benda ni, kita pakai NAS saya yang lama tu pun dah lebih dari cukup dah. Itu pun dah kira power dah tu. Okay, ni nak tutup, shutdown, settle. Banyak benda boleh buat kan. Dia terhad pada kita punya NAS capability. Mungkin ada limited pada dia punya storage ke, ada limitasi pada kita punya CPU, RAM, terhad pada hardware lah senang cerita. Itu limitasi pertama. Limitasi kedua dia adalah depend pada kita punya skill. Kalau kita punya skill tak banyak sangat, kita tak boleh nak explore banyak, masa kita pun kurang nak godek-godek, jadi situ akan jadi satu lagi limitasi. Sebab benda ni kalau nak develop take time. Itulah dia sebab kenapa saya upgrade saya punya NAS ni untuk rancangan berani buat. Dan saya terangkan sedikit potensi ataupun apa fungsi NAS yang kita boleh guna. Sebab orang biasa kadang-kadang ada yang tak kenal NAS pun apa. Bila dah kenal NAS tu apa, dia akan rasa macam asal nak spend sampai puluh-puluh ribu pula nak beli benda ni kan. Dia ada function lain pula. Ada banyak benda lain kita boleh buat. Nak DIY boleh, tapi itulah Synology ni dia punya ekosistem tu sangat-sangat mesra pengguna. Sangat-sangat mudah nak digunakan, rujukan pun banyak. Untuk DIY punya NAS, insyaAllah lah masa depan saya akan buat. Sebab masa saya run seminit resepi dulu, rancangan masak saya dulu kan, saya buat NAS saya sendiri. Budget limited, sponsor tak ada. Sekarang Synology boleh sponsor saya. Kalau dulu tak ada. Masa tu saya gunakan NAS yang saya DIY tu untuk simpan semua file video dan editing semua ke NAS tu. Ada komputer editor yang terus edit video menggunakan file dekat NAS tanpa dia perlu simpan. Dan saya edit video juga, tapi disebabkan saya jauh, saya kena guna function macam Google Drive lah. Dia bukan Google Drive, dia still guna NAS tu, tapi ada function untuk synckan certain file dengan saya punya komputer dekat rumah saya, untuk saya edit file directly dekat kita punya NAS tu. Alright, tu nantilah saya mungkin boleh tunjuk pada masa depan DIY punya NAS. Alright, tu je. Saya rasa punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau korang rasa korang perlukan NAS, boleh try share produk-produk daripada Synology. Ini memang diorang antara top company yang hasilkan NAS untuk user, untuk consumer. Kalau yang ni, yang saya guna ni dah mula masuk ke prosumer lah. Korang beli yang harga, ada yang 800 lebih pun tak silap saya, ada yang kecil-kecil ni. Tapi limited lah dia punya capability dia, sesuai dengan harga. Alright, tu je. Kalau tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Boleh subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.